Lenggang-lenggok mari berdansa dari Pahang ke seluruh desa. Dari Temerloh ke Kuala Lelipis, langkah tari manis berbisik, sambut tangan hayun perlahan, irama hati. Di sini segala bermula. Cemerlang mencipta gemilang, Bertuah bumiku menyaksi. bersama kita berjuang. Tersohor pesada dunia, senada wawasan negara. Melahir insan luhur jiwa, Mampan menambat dunia. Perkongsian pintar, universiti dan industri, kreatif inovatif. Pembelajaran teras, aplikasi dan kompetensi, tekad mencapai visi. Demi semangat negara, kami mencurah bakti. Nasib pertiwi terus dibela, kepada ibunda kami berjanji. UTM-ku cemerlang, UTM-ku gemilang, UTM-ku terbilang, UTM terus berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shumaimi bin Ramli, merupakan pelajar batch pertama, dulu dipanggil College University Technical Melaka, Malaysia, kemudian ditukar nama kepada UTM lah, University Technical Malaysia Melaka. Saya mengambil kos komputer networking di Fakulti Teknologi Maklumat UTM. Saya grad pada tahun 2006 dan sekarang bertugas sebagai Ketua Seksyen Strategik dan Operasi di Unit Perancangan Operasi Data Strategik Negeri Pahang di bawah Pejabat Menteri Besar Pahang, dan sudah berumah tangga. Isteri pun alumni UTM jugalah. Kami batch pertama ni kami lain sikit, kami tak memilih UTM. UTM yang memilih kami, sebab kalau saya ingatlah, kami batch pertama tu majoritinya daripada sijil politeknik yang bakal melanjutkan pelajaran dalam diploma di politeknik, dan saya dipahamkan list untuk ke diploma politeknik tu diambil dan ditawarkan ke UTM lah. Jadi mungkin kami ni lain sikit daripada batch-batch yang lain. Dan ketika menerima tawaran pun kami pun terkejut jugalah, sebab itu pertama kali mendengar nama KUTKM, dan logo pun tak ada masa tu. KUTKM ni, dan ramai juga kawan-kawan saya yang daripada politeknik tak pergi sebab menganggap bahawa macam universiti IPTS lah. Tapi alhamdulillah lah, kami yang menerima tawaran ni, kita call, kita check, dan ada pengesahan mengatakan bahawa KUTKM ketika itu adalah IPTA. Jadi batch pertama, batch saya ni especially daripada politeknik,
kami tidak memilih UTM, UTM yang memilih kami. Oleh kerana kami lah yang batch pertama ni, kita dah buat survey lah, especially daripada orang-orang Melaka. Bila tanya K2KM, semuanya tak tahu di mana asalnya. Tapi bila tengok di Taman Tasik Utama Aikroh tu, kita difahamkan rumah kedai. Jadi ketika sampai tu, kita punya mindset, kita dah tahulah kita akan belajar di rumah kedai as a first batch lah. Jadi tak adalah expectation tu tinggi macam orang lain masuk universiti ada kampus dan sebagainya. Tapi macam kami ni menerima seadanya. Bila mendaftar tu pun kelas dan juga asrama belakang-belakang je. Kelas kami di rumah kedai yang belah menghadap ke jalan utama, dan juga kita punya hostel di belakang sajalah. Dan ibarat kami selalu cakap dulu, buka pintu belakang asrama, masuk pintu belakang kelas. Jadi dari segi facilities, itulah yang batch pertama dapat. Walau bagaimanapun, kami bersyukur jugalah kerana dapat melanjutkan pelajaran ke UTM. Sehingga kalau tak silap saya, tahun kedua baru kita merasa facilities yang lebih baik lah. Selepas rumah kedai, kemudian kita berpindah ke Cubic ketika di bengkel sebelah. Saya tak ingat FTMK ketika itu, sebelah bangunan pejabat chancellery itu ada satu bengkel yang baru siap, dan kami berpindah ke situ. Dan sehinggalah tahun ketiga kalau tak silap saya, kita berpindah ke Cubic sebelum berpindah ke kampus induk lah. Jadi kami merasai semua facilities yang disediakan UTM, especially dari segi bangunan kelas, makmal dan juga asramanya lah. Okey, oleh kerana first batch ni facilities dengan makmal tak berapa lengkap sangat, tapi kebanyakannya kami ni banyak belajar di kelas lah, sebab makmal ketika itu tak lengkap. Tapi alhamdulillah lah, walaupun kebanyakan berlaku di kelas, tetapi pensyarah-pensyarah ketika itu pun kebanyakannya kalau tak silap saya dipinjamkan daripada UTM. Jadi pengalaman yang ada pensyarah-pensyarah dan dari segi tenaga pengajar yang ada di FTMK ketika itu, walaupun tak berapa cukup facilities, tapi dapat mengajar dengan baik lah. Dan alhamdulillah batch saya ramai yang keluar dan hari ini mempunyai kerjaya yang baik lah. Okey, saya sebenarnya tak berapa ingat sangat lah minggu haluan siswa saya rasa lebih 20 tahun lah kot. Sikit-sikit lah saya rasa boleh berkongsi, sebab ketika kami masuk tu, oleh kerana first batch, fesinya di kalangan pegawai-pegawai UTM sendiri, ataupun ketika itu dipanggil K2KM lah. Jadi saya ingatnya kami punya orientasi sebahagian besarnya berlaku di hutan rekreasi Aikroh. Jadi aktiviti luar lah banyak, terutamanya aktiviti outdoor dan juga latihan dalam kumpulan dan juga program-program yang saya rasa bersifat outdoor. Cuma yang lain tu saya tak berapa ingat. Kalau dari segi sebab saya tengok yang batch-batch yang selepas kita orang tu, bila dah ada fasiliti banyak berkisar di kampus dan sebagainya. Kami oleh kerana di rumah kedai ya, jadi mungkinlah ketika itu Fesi takkan nak bawa aktiviti ataupun di rumah kedai, tapi ketika itu sebahagian besar kami punya orientasi ataupun minggu haluan siswa berlaku di hutan rekreasi Aikroh. Saya ni lain daripada yang lain sikit lah, sebab kebanyakan kawan-kawan yang lain ni banyak involved dengan aktiviti contohlah camp BTN yang di luar kampus. Saya ni sebab oleh kerana saya ni minat niaga, saya banyak mengambilkan masa saya niaga lah ketika di UTM tu. Dan first batch memang mengenali kami lah, ada beberapa orang kawan-kawan saya ni memang kami banyak menghabiskan masa dengan berniaga. Jadi kalau aktiviti UTM, saya rasa yang saya terlibatnya ialah program-program bersifat usahawan lah. Dulu kita panggil sebagai KAKS,
program asas keusahawanan siswa, KKS lah kalau tak silap saya. Jadi kalau orang-orang lain tu mungkin banyak terlibat dengan aktiviti bengkel dan sebagainya. Saya ni memang jenis tak berapa minat. Jadi kami ada aktiviti yang UTM anjurkan, kalau melibatkan usahawan kita join lah. Itu kecuali macam program-program wajib BTN dan sebagainya. Okey, kami first batch ni kebanyakan sebahagian besar lah memilih untuk buat latihan industri di Melaka. Jadi ketika itu pun tempat pun tak banyak pilihan sangat. Industri pun masih tak banyak seperti ketika ini. Saya memilih dengan beberapa orang kawan saya buat latihan industri di unit IT Jabatan Ketua Menteri Melaka, ataupun dipanggil, kalau tak silap saya, Melaka ICT Holding lah, anak syarikat di bawah Kerajaan Negeri Melaka. Ketika tu di incubator Acro. Saya rasa dah tak wujud dah kot sekarang ni. Tapi kami kami memilih di situ pertama dari segi kita nak melihat fasilitis yang ada IT di kerajaan negeri. Tapi kami bersyukur juga sebab ketika itu Kerajaan Negeri Melaka baru nak buat banyak sistem-sistem baru. Kalau tak silap saya, ketika itu dia baru nak implement saya betul ingat One Melaka Call Center, OMCC kalau tak silap saya. Jadi sistem tu yang menggabungkan aduan dan juga sambungan-sambungan panggilan telefon ke seluruh Jabatan Negeri Melaka. Jadi kami banyak terlibat peringkat awal dari segi pelaksanaan lah, sebab teknologi dah ada, pelaksanaan dan juga reporting berkaitan dengan sistem tersebut lah. Jadi kalau macam kami ni mungkin tak banyak dalam industri di luar, tetapi pengalamannya bila berada di Kerajaan Negeri Melaka ni, kita tahulah dari segi urusan pentadbiran, dari segi pelaksanaan program-program ataupun teknologi baru yang dibuat oleh kerajaan negeri. Saya sebenarnya saya bukan bekerja lah, sebab saya start niaga sebelum grad lagi. Jadi saya di tahun 3 saya dah start buat bisnes di Melaka. Kemudian bila dah sibuk dengan niaga tu, saya antara yang lambat sikit grad lah. Saya grad setahun lewat daripada kawan-kawan yang lain. Itu pun dipaksa grad lah oleh Prof Syarin ketika tu. Sebab orang lain dah habis lagi, kita tak habis-habis lagi. Tapi kalau saya memang sebelum habis belajar saya dah start niaga. Tapi kawan-kawan lain yang saya tengok yang start kerjaya selepas UTM ni, saya rasa dia orang tak tunggu lama lah. Sebab ketika itu UTM ialah universiti teknikal yang pertama. Jadi graduan-graduan daripada UTM ni kira hot selling lah ketika itu. Jadi saya melihat kawan-kawan saya semua mempunyai kerjaya yang bagus dan tak menunggu lama, tak menganggur lama. Saya actually konvo yang kalau tak silap saya lah yang ketiga. Sebab best saya konvo dulu, kemudian ada junior combo saya yang ketiga. Kalau tanya saya lah, sebab macam saya bagi tahu, saya ni lain sikit, saya dipaksa untuk menghabiskan subjek. Tapi bukannya lah saya satu subjek projek sarjana muda. Actually dah saya buat tiap-tiap tahun, tapi oleh kerana yalah ketika tu kita orang ni sibuk berniaga kan. Jadi Prof Syarin panggil saya, kata kau ni satu subjek je, sikit je buat kan. Tapi sebenarnya yang saya tangguh almost setahun lebih punya projek tu, saya buat 2 minggu je. Tapi itulah kalau tanya saya ni lain daripada alumni UTM yang lain. Jadi perasaan tu saya rasa tak sangka dan juga bangga jugalah, sebab dapat akhirnya menghabiskan pengajian dan dapat grad. Dan cuma saya bila grad lambat tu, isteri saya grad dulu. Sebab lepas habis belajar tu kita orang dah kahwin, dan ketika grad tu saya pun dah ada baby seorang lah. Jadi merasailah keseronokan tu akhirnya, sebab saya rasa tak sangka jugalah akhirnya boleh grad sebagai seorang graduan di UTM.
Saya melihat kepada batch saya lah. Sebenarnya apabila UTM ni diperkenalkan sebagai universiti teknikal pertama di Malaysia, jadi dari segi syllabus dan juga persediaan kepada bakal graduan ni dia lebih advance daripada universiti lain, sebab kebanyakannya rakan-rakan kami ataupun kami ketika itu banyak didedahkan dengan technical punya ilmu dan lebih kepada hands on lah. Jadi saya melihat rakan-rakan saya ketika itu bila grad je senang nak dapat kerja sebab dia orang ni lebih hands on. Jadi banyak syarikat-syarikat especially yang berkaitan dengan macam kos kami IT ni mudah dapat kerja because of pengalaman dan juga syllabus yang disediakan oleh UTM ketika itulah. Tetapi saya melihat ada juga kawan-kawan yang macam seperti saya, walaupun grad sebagai IT dan saya tak pernah praktis pun IT punya ni. Cuma kawan-kawan yang seperti saya ni, kami banyak menghabiskan masa untuk develop diri dalam perkara lain lah, especially pertama dari segi networking. Sebab pada saya lah, selain daripada ilmu yang bagus, you ada pengalaman dalam teknologi dan sebagainya, networking pun penting. Sebab dalam dunia pekerjaan ni, terutamanya lah dalam keadaan sekarang, kita tengok banyak graduan-graduan yang tak mendapat tempat. Jadi macam saya pun, saya dah banyak tempat bekerja. Saya pernah bisnes dan berada di dalam public listed company, kemudian saya masuk sektor kerajaan dan sebagainya. Saya melihat pertama, kalau setakat kita ada ilmu dan kita tak ada networking ataupun hubungan yang baik lah dengan banyak pihak, jadi kita kadang-kadang pendedahan dan juga hubungan tu agak kurang. Jadi ramai yang menjadi masalah graduan yang mengganggu saya ni because of that. Dia orang hanya fokus belajar saja. Tapi batch saya lain. Batch saya ni kira consider macam ramai orang tua. Macam Cik Rahim dan sebagainya. Jadi kami ni ketika itu saya daripada belajar, kami banyak terlibat dengan aktiviti di luar lah, dengan NGO dan sebagainya. Jadi kami lebih terdedah dengan orang politiknya, dengan orang meniaga dan sebagainya. Jadi itulah yang memberi orang kata nilai tambah kepada diri kami ketika itulah. Dan saya rasa perkara ni sangat penting dan mustahak untuk graduan yang akan datang, sebab kita tahu kalau ikut statistik yang saya baca tahun lepas, almost lebih daripada 100,000 graduan menganggur. Jadi value untuk menunjukkan diri kita ni lebih bagus pada orang lain selain daripada ilmu pengetahuan yang luas, tidak tertumpu kepada kos kita. Networking adalah satu perkara yang penting lah. Especially saya sebagai ketua section sekarang ni, saya pun banyak interview graduan-graduan baru, tapi bila kita tengok nilai graduan yang ada ni, walaupun diorang ni dari segi ilmu yang tinggi, tapi banyak perkara-perkara yang tidak menempati syarat majikan lah. Especially dari segi penampilan, dari segi confident level, dari segi pengetahuan umum dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang penting lah. Macam saya berkongsi tadi lah, saya ni spesies yang lain sikit daripada ni, sebab saya tak pernah praktis apa yang saya belajar di UTM. Tapi walau bagaimanapun ada beberapa perkara lah yang saya belajar di UTM, especially dalam perkara yang berkaitan dengan networking. Sebab ialah kami batch pertama ni, kami banyak rapat dengan pentadbir, banyak rapat dengan syarah dan sebagainya. Dan ketika itu kami ni macam kawan lah. Macam saya bagi tahu itu, bila kita ada hubungan yang baik, kita tidak hanya sebagai seorang pelajar saja. Maksudnya masuk kuliah, balik college dan pergi library dan sebagainya, itu saja. Kami banyak aktiviti bersama dengan pentadbir, dengan mesyarah. Jadi perkara-perkara tu jadi satu, orang kata, kelebihan kepada kami lah. Jadi bila kami keluar berkerjaya dan sebagainya, networking tu dah ada. Jadi pada saya, ialah pada kawan-kawan yang betul fokus kepada kerjaya berkaitan dengan bidang yang belajar, saya rasa sangat membantu dia orang lah. Tapi cuma saya ni
spesies yang lain daripada yang lain sikit. Saya rasa untuk adik-adik bakal alumni UTM ni, saya rasa anda berada di landasan yang betul. Sebenarnya UTM ni dah terbukti universiti yang melahirkan graduan-graduan yang ramai pun telah berjaya, sama ada dalam bidang ataupun di luar bidang. Dan saya rasa selain daripada belajar, yang paling penting sebenarnya sebagai bakal graduan, kita kena ada ilmu-ilmu tambahan lah. Seperti mana yang saya sebut tadi, pertama ialah pengetahuan umum lah. Sebab kena ingat dan faham, kadang-kadang bila kita pergi interview tu, bukan hanya bertanya soal kerja saja. Ada perkara-perkara yang melibatkan negara, perkara-perkara melibatkan pengetahuan umum kena tahu. Dan juga belajarlah untuk orang kata menjadi seorang yang mempunyai komunikasi yang bagus. Sebab everything, sama ada you nak pergi interview ataupun you kerja, komunikasi adalah perkara yang paling penting. Sebab saya tengok ramai graduan-graduan yang sekarang ni bila pergi interview, bercakap pun tak proper, tak ada confident level. Jadi macam yang kami selalu ni lah, bila interview ni kadang-kadang kita sedih. Ada degree, ada master, tapi dari segi bila kami interview tu tak menepati syarat lah. Jadi nasihat saya kepada bakal-bakal alumni UTM, selain daripada belajar sungguh-sungguh, dapat grade yang bagus, ada ilmu-ilmu lain juga yang perlu difokuskan lah, terutama dari segi self-development. Sangat penting untuk self-development dan juga pengetahuan umum supaya ke mana saja kita pergi ataupun kita pergi interview, kita akan menjadi rebutan lah para majikan dan sebagainya. Okey, terus terang lah, zaman kami first batch ni kalau sebut UTM ada dua. Kalau bahasa yang kelakarnya, bila UTM ni geng rumah kedai lah. Itu yang first batch. Tetapi secara yang menjadi kebanggaannya, bila sebut UTM ni, kami bangga sebab UTM merupakan universiti teknikal yang pertama di Malaysia lah. Kalau batch pertama ialah library ketika itu di rumah kedai. Walaupun saya rasa peringkat awal kemudahan library tak banyak sangat. Tapi saya rasa ketika itu UTM cuba menyediakan library yang sempurna dan boleh digunakan oleh semua ni lah. Terutamanya sebab kami ni IT ni bukunya cepat sangat berubah. Kadang satu semester tu teknologi berubah dengan cepat. Jadi cabaran kepada pihak universiti nak menyediakan buku-buku rujukan mengikut perubahan teknologi tu agak inilah. Tetapi walau bagaimanapun selepas pada itulah, bila dah pindah ke kampus utama, saya rasa kemudahan library yang diberikan tu sangat baik dan bagus lah. Dan cuma macam kami ni first batch ni bukan geng-geng yang lepak library. Jadi kami lebih kepada internet punya resource, tapi kepada yang saya tengoklah dari segi kemudahan dan juga penyediaan maklumat dan juga buku-buku di library, UTM banyak memberikan yang terbaik kepada pelajar.